Hmm. Dia punya sup ni, kalau datang singgah ke Labuan, tak sah kalau tak cuba makan sup ikan yang paling popular dekat Labuan. Ada 3 kedai yang menjual sup ikan dekat Labuan ni, tapi yang menjadi pilihan hati adalah sup kepala ikan long. Berhampiran dengan Times Square Labuan. Apa benda sup ikan ni sebenarnya? Okey, jadi sup ikan ni merupakan makanan orang Cina, tapi dia lebih popular di Labuan. Dia lebih kurang macam konsep kalau kita pernah makan nasi ganja Yong Suan dekat Ipoh tu, pemilik kedai tu adalah orang Cina, dan yang meniaga ataupun yang menjual tu adalah orang Melayu. Kat sini dia semua pekerja-pekerja dia adalah orang Melayu dan juga orang Filipin, dan dia punya sup ikan simple je. Jadi inilah rupa sup ikan tu guys. Kuah dia kuah jernih, tapi dalam tu ada tomato je. Dan dia orang punya mihun ni, dia orang pakai mihun kita panggil mi beras. Dia bukan macam mihun dekat Semenanjung tu, dia pakai mi beras. Dan ini adalah ikan yang digoreng. Kita minta asing, selalu diorang campur sekali, tapi kita minta asing. Untuk isi ikan ni diorang gunakan ikan barakuda ataupun ikan sukun ataupun ikan alu-alu. Kita cuba makan guys, kita cuba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil dia punya mi, sini kita cedok dia punya sup. Bismillah. Dia punya sup ni, sup yang masam masin. Sup tu penuh dengan rasa tomato, lepas tu ada rasa macam masin-masin daripada garam, lepas tu ada bau-bau wangi daripada garlic tu sikit. Satu menu sangat simple. Sup tomato dengan mihun, dengan ikan barakuda yang digoreng. Ni isi ikan dia, memang crispy guys. Dia punya ikan ni ditaruh dengan tepung dan digoreng. Tepung tu crispy. Lepas tu dia punya tepung ni ada macam kita panggil apa? Perasa, ada flavor. Dia punya tepung tu ada perempah ataupun orang panggil apa? Berasa. Satu sup yang sangat simple tapi sedap. Untuk RM12 dapat semangkuk isi ikan yang digoreng garing, diselaputi dengan tepung yang sedap. Dapat pula satu mangkuk sup tomato ni dengan mihun. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Ini dia. Meratah ikan dia je guys. Meratah ikan dia je dah sedap. Apa kena pula dengan dia punya sup yang masam masin ni. Tinggal nak terjun je. Untuk orang Semenanjung yang baru pindah ke Labuan macam aku, first time makan ni terus jatuh cinta. Wih, sedap juga sup ikan ni sebenarnya. Walaupun dia tak adalah rasa yang complicated punya taste. Tak, dia satu rasa yang sangat simple. Korang pun boleh buat kat rumah. Tapi bila makan, kau menikmati sup ni dengan ikan goreng yang digoreng crispy ni. Isi ikan tu sedap, tepung tu sedap, kena dengan sup dia. Jadi, kalau korang ada plan nak bercuti, jadikanlah Labuan ni sebagai salah satu destinasi untuk korang datang dan cuba makan sendiri sup ikan ni. Jangan risau, tiket Labuan ni murah, RM120 je. Pergi pagi, balik malam. Tak ada hal. Jadi diorang ni buka kedai daripada seawal jam 6 pagi. 6 pagi kat Labuan ni dah cerah guys. Dia bukan 6 pagi Semenanjung. 6 pagi Labuan ni matahari dah kat atas kepala, okey. Jadi dengan RM12 aku dapat semangkuk ikan barakuda yang digoreng crispy, diselaputi dengan tepung yang sedap, semangkuk mihun dengan sup tomato yang sedap. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Tapi untuk orang yang pedas tingkatan 5 macam aku ni, ini bukan level aku. Level aku ni guys, kita top up sikit. Orang sini panggil ladder. Ini pun darjah 3 je.